Murid-murid, hari ini kita ada kawan baru. Assalamualaikum. Saya Adam. Waalaikumsalam. Hai Adam. Tangan Adam kenapa? Sejak lahir, tangan Adam memang macam ni. Kesiannya. Tapi, Adam boleh buat macam-macam. Tengoklah, dengarlah kawan-kawan. Ting, 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 shik, 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 saya main. Wah! Walaupun berbeza, saya boleh buat apa-apa saja. Hebatnya! Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah, ini pemberian Allah. Wah! Bila usaha, insya-Allah, semua akan berjaya. Yeay! Wah! Kenapa Adam? Adam suka main drum. Drum? Tapi, boleh ke Adam main? Tengoklah, dengarlah kawan-kawan. Dum dum dum, jeng jeng jeng, kita main. Wah! Walaupun berbeza, kita boleh buat apa-apa saja. Hebatnya! Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah, ini pemberian Allah. Bila usaha, insya-Allah, semua akan berjaya. Alhamdulillah. Yeay! Ya. Oma, Adam nak naik lepas ni tau. Okey. Tak gerak pun. Abang Omar, tolonglah Hana. Hana cubalah lagi. Alah, Abang Omar, tolonglah. Yelah. Yeay, ada pula. Adam okey? Nak Umar tolong? Janganlah risau, wahai kawan. Adam boleh bangun sendiri. Walaupun berbeza, Adam boleh buat apa-apa saja. Wah, hebatnya. Yang penting jangan putus asa. Jom main benda lain. Main apa? Main tu. Jom. Siapa lambat? Dia tolak. Tunggu Abang Omar. Yeay! Umar sampai dulu. Adam pun. Abang Omar lari dulu. Mana boleh? Siapa suruh lambat? Cepatlah tolak. Ish. Usahlah. Tak naklah tolak. Ana naiklah. Biar Adam tolak. Adam boleh ke? Janganlah risau, wahai kawan. Adam boleh tolak sendiri. Walaupun berbeza, Adam boleh buat apa-apa saja. Wah, hebatnya Adam. Yang penting jangan putus asa. Peningnya. Oma, Hana, jom main panjat-panjat. Jom! Adam boleh ke? Adam boleh buat. Janganlah risau, wahai kawan. Adam boleh panjat sendiri. Walaupun berbeza, Adam boleh buat apa-apa saja.
tak boleh. Hana boleh buat. Jangan putus asa. Abang Omar pun boleh tolong Hana. Omar, Hana, Adam. Jom makan. Okey. Oma, nak air boleh? Boleh? Nah, Terima kasih. Wah. Hebatnya Adam. Boleh makan guna kaki. Ya. Hana pun tak boleh. Tak susah ke? Susah. Tapi Adam tak putus asa. Adam cuba sampai berjaya. Oh. Adam nak pergi mana? Adam nak main bola yang lagi. Jom. Tunggu. Hana nak ikut. Kenapa Adam nak cuba lagi? Sebab Allah beri Adam tenaga untuk terus mencuba. Walaupun Adam berbeza, bila usaha, insya-Allah berjaya. Wah, Hana nak cuba jugalah. Hana nak Abang Omar tolong? Tak apa. Janganlah risau Abang Omar. Hana nak usaha sendiri. Walaupun susah, Hana boleh buat apa-apa saja. Seronoknya, Alhamdulillah. Ini pemberian Allah. Bila usaha, insya-Allah semua akan berjaya. Alhamdulillah. Jom. Kepala, bahu, lutut kaki, lutut kaki. Seronoknya. Omar, Hana, tahu tak? Ada anggota badan kita yang tak ada sesiapa pun boleh sentuh. Ya ke? Sentuh sini, sentuhan selamat. Sentuh sini pula. Sentuhan tak selamat. Jangan. Jangan. Boleh jadi tak selesa. Maaf Abang Omar. Tak ada sesiapa pun boleh pegang anggota sulit Omar Hana. Papa pun tak boleh? Iya, Papa tak boleh. Mama pun tak boleh suka-suka pegang. Badan kita Allah beri. Kepala, bahu, lutut, kaki. Badan kita Allah beri. Mari semua kita hargai. Badan kita kena jaga. Anggota sulit kena jaga. Jangan bagi sesiapa pegang. Kalau ada, kita halang. Gigit-gigit, lepaskan diri, jangan sentuh. Jerit-jerit, teruskan lari, jangan sentuh. Tolong. Beritahu segera Pada orang dewasa yang kita percaya, guru atau ibu dan bapa. Murid-murid, sini tempat yang kita tak boleh kasih sesiapa pun pegang tau. Badan kita Allah beri. Kepala, bahu, lutut, kaki. Badan kita Allah beri. Mari semua kita hargai. Badan kita kena jaga. Anggota sulit kena jaga. Jangan bagi sesiapa
gigit untuk selamatkan diri. Jom kita belajar sama-sama. Ingat, gigit tangan orang jahat tau. Badan kita Allah beri, kepala, bahu, lutut, kaki. Badan kita Allah beri, mari semua kita hargai. Badan kita kena jaga, anggota sulit kena jaga. Jangan bagi sesiapa pegang, kalau ada kita halang. Gigit, gigit, lepaskan diri, jangan sentuh. Jerit, jerit, teruskan lari, jangan sentuh. Tolong, tolong, beritahu segera pada orang dewasa yang kita percaya, guru atau ibu dan bapa. Cikgu, cikgu, cikgu. Sufi nak cerita dulu. Sabar, sabar. Sorang-sorang dulu. Alhamdulillah. Ya. Ya. Indra mau minum sebentar. Okey. Indra. Ups. Bagus, Indra. Okey semua, masa untuk makan. Yeay! Sebelum makan, cucilah tangan. Marilah kawan kita makan-makan. Sebelum makan, Bacalah doa. Tangan kita dah baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Duduk bila makan, duduk, duduk. Rezeki depan kita. Terima kasih Allah. Sedapnya alhamdulillah. Yeay, jom makan. Sabar dulu, Faris. Sarah, tolong ambilkan bekas tu. Baik, cikgu. Semasa makan, Guna tangan kanan. Kongsi makanan, ingatlah kawan. semasa makan, Suap perlahan. Jangan gelojoh sampai mulut penuh. Faris Indra dah baca bismillah ke? Lah. Waduh, lupa lagi. Ikut cikgu. Bila terlupa doa, bolehlah baca Bismillahi awalahu wa akhirahu. Bila terlupa doa, bolehlah baca Bismillahi awalahu wa akhirahu. Duduk bila makan. Duduk, duduk. Rezeki depan kita. Terima kasih Allah. Sedapnya alhamdulillah. Kenyangnya. Hana? Selepas makan, Kemas makanan. Lebih-lebihan boleh disimpan. selepas makan, Bacalah doa. Terima kasih kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin.